Okay, so hari ini hari ulang tahun isteri aku yang tercinta. So aku nak pergi cari hadiah special untuk awak sayang. So tunggu, sekejap lagi saya balik. Okay, so kita nak cari hadiah yang special hari ini. Okay, so kita akan buat satu surprise hari ini. So let's go, kita balik. Okay, kita nak balik kat sini. Let's go. Okay, so kita dah sampai dekat mana lagi? Paksen lah. Okay, mana bag-bag? Kita nak cari. Okay, saya nak cari bag. Isteri saya bag. Ni. Kita pun numpang rezeki juga. Rezeki dia, anak-anak kan, sama dia. So kita nak pilih dengan request akak ni. So kena rezeki kita ada dekat rezeki isteri kan. Lepas ni lagi bersama rezeki kan. Belikan isteri, lagi duit dalam ni pun bertambah. Amin, amin. Hitam. Macam desa tapi jangan cerewet. Nak tengok sendiri. Yelah. InsyaAllah lah. InsyaAllah dia tak. Apa yang dia bagi dia terima kan. Tak tahu nak pilih. Kena zip macam ni. Selera mahal sikit lah. Macam gini. Ni warna hitam. Warna coklat. So dia cakap pergi dekat bahagian atas. Ini hadiah hari jadi isteri saya kak. So akak ni akan balut cantik-cantik hadiah awak. Okay. So dia tanya kenapa tak balik kerja lagi. Saya buat alasan hujan. So saya pergi sini lah ni. Kita nak buat surprise. Alhamdulillah dah settle. Ya. Tak. Dah settle. So alhamdulillah. Okay. Kenapa aku suka pergi Paksen? Sebab semuanya cukup. Barang dapur, barang apa semua ada. So jom kita buat surprise. Kita tengok reaction wife aku. Okay, alhamdulillah kita dah selesai. Kek pun dah dapat. So jom kita tengok reaction isteri aku. Itulah harapnya tak hujan lah. Harapnya tak hujan. So jom kita balik. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay! Yeay! Kenapa muka cemeng? Muka kenapa cemeng? Tuh, cuba baca. Wow, happy birthday anniversary sayang. Ya, nampak. Yeay! Terima kasih ayah. Bismillah. Oh, wow, menariknya. Okay. Ayah. Apa tu? Kecil kan? Dah. Tak, sebab tadi. Tadi tu dia masih separuh. Makan. Ada lagi lah dia. Wow. Oh. Hai, deh. Yeay, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Yeay. Okay, wow. Hadiah sempena hari jadi dengan anniversary. Wow. Yeah. So tu nantilah buka. Kita makan kuih dulu. Nampak? Allah. Nyam. Jangan nampakkan baju tu. Dek. Ais. Nyam. Mungkin jangan pelik sangat. Dengan dahi benjol. Hero. Sedap. Ni kek saya lah. Ni saya punya lah. Sedap ke? Ayah. Nyam. Dia pula. Oh. Pandai kan? Banyak makan dah dia dari senang hari. Apa ibu sok jamu je. Buka hadiah ayah belikan untuk ibu. Ni nak. Dek, ni dek. Tengok. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh buat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kaki. Wow. Tengok. Aku tengok. Dedek tadi. Aduh. Wow, tengok ni adik. Follow ini. Apa ni? Yang tekan? Wow, cantiknya. Yang awak punya lama tu dah ni sangat. So hari ni kita nak ucapkan
Terima kasih kepada UOB. Okay. So, selamat tinggal UOB Keihan. Kita nak bergerak. Okay. Kita dah kemas kita punya barang. So, selamat tinggal UOB. Terima kasih. Okay, Cik Mal dah bungkus barang. Kak Fina pun dah settle. Dah settle. Dah settle. Dah settle. Macam. Bilik seminar. Oh. Video kak. Tu. Nanti aja aku tengok buat ni scan. Semua dah settle. Ini bahagian IT. Ini bilik IT. Sistem IT. Okay. Sudah settle. IT settle. Dan ada bilik seminar juga sebelum ni. Okay. Settle. So kita settlekan semua barang.